nak dapatkan panduan tentang proposal saya ni kan. Itulah nak dapat pendapat doktor lah. Okey, pertama saya ucap terima kasih sebab ada datang kan. Itu satu usaha yang baik. Sebab bukan mudah untuk datang ke sini kan. Sebab saya pun kebetulan ada juga masa yang kekalan masa, tapi alhamdulillah awak dah call saya. Saya pun dah buat saya tak temu janji. Okay, jadi apa cerita apa tajuk? Itulah saya cadang nak buat tentang macam berkaitan dengan tekanan akademik di kalangan pelajar universiti lah. Cuma saya tak pasti lagi tajuk yang spesifik, yang sesuai. Okay. Jadi bagi saya, awak dah ada satu paradigma atau satu konsep orang begini itu tekanan. Cuma bila saya betul tak, saya tak betul, tapi saya betul ni saya nampak mungkin apa punya tajuk tu agak luas. Jadi awak perlu fokus. Fokus yang mana perlu ada satu sebelum saya tahu fokus tu, sebab apa awak tiba-tiba nak bawa tekanan ni? Sebab saya fikir macam, saya tengok macam kan biasa budak final year lah, akhir kan orang ni mungkin banyak tugasan, banyak industri bagi sendiri kan. Jadi dengan persediaan untuk dia orang keluar lepas kan nak kerjaya, jadi mungkin dia orang ni menghadapi tekanan lebih kan berbanding dengan pelajar-pelajar yang tahun awal-awal ni. Saya fikir macam nak fokus pada tahap akhir. Jadi saya nampak awak punya fokus tu clear. Fokus cuma kalau saya boleh tambah baik sikit, tajuk tu saya nampak perlu fokus lagi. Maksud saya kat sini awak nampak kuanti ke kuali? Mungkin kuanti lah. Bila sebut kuanti ni awak perlu lebih kenal dengan IP dan diri. Jadi saya nampak kalau tekanan saja dia tak nampak clear. Tapi awak perlu ada tekanan dan apa. Lebih baik lagi itu dari segi tajuknya. Isi tajuk tadi. Saya rasa tajuk ni mungkin sesuai juga dengan awak sebab awak ada pengalaman teman saya, awak dah biasa dengan universiti, awak tengok macam mana keadaan lagi atau akhir dan sebagainya. Jadi awak nampak ada isu tekanan situ. Jadi masuk realiti sini, saya nampak awak nampak buat kajian tu berasal pada realiti yang berlaku. Jadi itu yang sebenarnya yang kita nak. Dari segi tajuk tu saya nak minta awak fokuskan itu. Fokus tu maksudnya kalau awak kualitatif, jadi awak kualitatif awak perlu ada IB dan DB. Maksudnya nampak tu nak. Perkara yang kita dari segi tajuk awal lah. Saya tak tengok sini. Itulah macam mungkin saya fikir mungkin tajuk sesuai tu mungkin macam ada IB dan DB, mungkin boleh buat hubungan antara katakan sokongan sosial dengan tekanan akademik kan, untuk khususan kepada tahun akhir lah kan, dan sokongan sosial dan juga tekanan akademik hubungan. Jadi kita nampak khusus daripada situ awak akan nampak objektif, awak nampak persoalan problem statement, baru awak nampak objektif. Jadi dia kena relate. Bila awak buat tajuk tu mesti ada setiap objektif juga. Kalau saya boleh terpandang sikit, setiap objektif tu perlu merujuk kepada apa tajuk awak. Ini satu saya nampak awak dah ada satu pembacaan yang okey, walaupun nampak tajuk lagi besar, tapi awak ada menjurus ke mana awak nak fokus. Cuma saya bantu sikit supaya lebih narrow, lebih fokus dia punya InsyaAllah. Okey, maksudnya saya faham lah, maksudnya kita tak boleh letak yang objektif yang terlalu besar kan. Dia kena spesifik. Kalau ni objektif ni terlalu besar kan. Jadi awak kena fokus yang spesifik. Yang apa? Boleh diukur lah kan. Boleh diukur dan perlu selalu ada problem statement. Saya kisah kajian, kalau nak bagi mudah awak, sebab awak pun nak testing semua ni, jadi awak boleh buat bentuk table. Table. Dalam table ni kita ada pengenalan. Sebenarnya kita ada persoalan apa, penyertaan masalah. Dan juga kita ada objektif. Jadi apa persoalan atau problem statement awak pertama, apa objektif pertama awak dan apa dia punya nanti akan hasil dia dan sebagainya. Jadi biar senari. Tajuk awak dah clear, sekarang awak susun objektif mesti sesuai dengan problem statement. Itu yang antara yang saya nampak awak perlu untuk next punya ni kita akan bincang. Jadi rumusan saya nampak dari segi tajuk, tadi awak datang dengan nampak terlalu jadi fokus. Dan juga awak pun ada pengalaman berkaitan dengan tahun akhir macam mana dia punya pengalaman semua dah sebab awak pun dah yang student sebelum ni, jadi awak nampak apa yang perlu dicuba untuk kita bantu. Jadi untuk next punya pertemuan, saya rasa kita bincang berkaitan tajuk tadi. Objektif pun dah clear dan awak dah khususan. Dan seterusnya awak nak buat dekat mana? Mesti tak tahu apa maksudnya. Itulah macam kita tadi yang buat
untuk fokus pada universiti dan saya nak fokuskan pada tawahi kan. Tawahi. Sebab tapi itulah saya cakap, saya takut benda ni macam dia terlalu biasa ke ataupun macam tak cukup kuat kan macam mana? Saya rasa tak biasa. Okay. Walaupun nampak macam biasa, tapi sebenarnya dia fokus pada tawahi itu dah nampak spesifik. Okay, jadi untuk yang ni minggu depan, kalau kita boleh set date minggu depan, boleh, insyaAllah. Jadi pertemuan tu, nanti pertemuan nanti saya nak awak buat bentuk table macam ni. Okay, saya dah minta awak buat table ni supaya saya nampak yang mana proses statement, yang mana objektif. Saya nak selari. Dan akhirnya lepas ni kita akan tengok pada dari sudut apa literature review dan juga dari sudut metodologi. Okay, jadi sebab apa? Sebab problem statement, objektif, apa dia punya metodologi mesti dah selari. Itu boleh. Jadi minggu depan saya nak awak bawa bentuk table. Table macam ni. Dalam seminggu lah kan? Dalam seminggu boleh. Baik, insyaAllah. Boleh baca saya. Bahan bacaan biasa cari bahan bacaan. Setakat ni insyaAllah setakat ni saya cari online lah di Scopus dan sebagainya. Dan saya rasa kalau saya boleh tambah sikit, awak boleh guna AI Scopus. Universiti kita ada AI Scopus, awak mungkin thread explore dulu AI Scopus, dan awak akan nampak saja apa yang boleh membantu lah. Boleh membantu. Baik, insyaAllah. Rasa kalau ada apa lagi? Setakat ni yang kedua untuk nanti saya akan Kita jumpa ya.